Okay, welcome back ke barang kita ada stock ada version 2 untuk Jun punya update. Okay. Kalau sini ini kita cerita 250. Untuk adik abang yang tengah hot mau cari 250 punya. Ini video kasih tengok habis. Kita dulu Kawasaki Ninja ZX 250. Main handsome. Kita cakap permainan untuk orang besar. Okay. Ada tutup kawal, ada tutup TBR, ada tutup 3 biji auto bike. Dia kata dia running dulu. Kali dia panas sikit dulu. Okay. Apa main handsome? Kan dia sobong. Lepas tu bobber show. Ini kalau pasang lagi Kawasaki Slider itu pendek project. Okay. Dia akan ikut robot. Ini color dia memang nampak cantik lah, grey color. Shock. Ini adalah work card by Warrior. Ini tekan sikit dia biar saya bagi awak. Sebab tu kita letak guna tak apa nanti ada orang dia start dulu bang habis lah nanti sampai center rosak nanti minta apa bayar nanti abang kau putar kan sikit aja cak okay. Kalau abang nak datang tengok baik jadi kita berhenti ada Syarin ada adik tadi hai boleh cari taiko dekat sini. Ini kawasan mereka jaga bien. Okay, tadi tengok mereka. Okay, cari kita sesi untuk exit. Okay, kita sini friendly ya. Cakap saja. Sometimes biji abang mau tegur sikit atau saya tak ada orang mesti tegur juga. Okay, so satu jazz ini kita jual 288 saja. Okay, tahun 2023. Untuk agak cantik untuk kalau abang mau starting, mau main track ataupun satu beginner mic mau aggressive for inline ini boleh. Tadi bawah kita rasa bawah slow juga bunyi betul. Jahat ini. Dia force you mau tambah ya. Okay, tambah ini nak orang baik sikit angkat CBR. Ini pun main cantik, wrap by wire juga. Cantik itu. Mileage 6675. Baik. Komposit semua original. Tayar pun cantik. Okay, baru tak. Kok pun cantik lagi. Cantik. Slider okey. Belakang ekor juga nampak. Tapi lain tanda bang. Tengok, exhaust protector pun sama siap bagi awak. Okay, ini wrap by wire, mood 3 ada, cruise shifter semua ada. Baik, standard exhaust tau. Jual macam ini, shop. Okay, satu pilihan yang terbaik dalam market sekarang. Baru 27,000. Kita Honda dealer ada jual. Ataupun yang mau second, 19.8 saja untuk motor ini. Okay, TCR, ABS, Sport semua ada. Deposit boleh bayar dalam serendah 2,000 ke 3,000. So boleh keluar motor. Okay, satu pilihan terbaik. Ini adalah kebanyakan orang remaja, orang muda. Okay, bike impian. Sama ada CBR 250 ataupun JX. Tapi kalau abang mau lah, you kena standby budget sikit. Sebab 4 cylinder dengan budget lebih besar, lebih costly sikit sebab 4 watt. Clearance dia lain, Mia pun lain sikit. Engine ini dengan silinder ini lain. Silinder ini kalau you tak mau keluar banyak wang, you nak performance, nak bayar ni tak mau keluar banyak wang, itu angkat ini. Tapi itu kena keluar wang dapat itu excitement lah. So different things. So ini tengok pada abang punya ini, dia panggil apa? Dia akan tengok kepada abang punya kemampuan. Okay? Dua motor ni kita ready stock 19.8, 288. Ataupun nak lagi yang lebih mudah. Okey, ini ada 3 biji, 13.8 saja. Siang color, black color atau biru color. Kita ada 3 biji. 2021, 2020, 2019 pun ada. 3 kita ada pilihan. Paling 20,000 saja. Okey, 3 ni. Mau? WhatsApp kita biasa sih. Kita tengok lain ni. Baik ini motor memang baik. Okey. Cantik tutup. Kita ada apa? Biar okey. Lupa bang. Ini baru masuk semalam. Motor yang berlaci yang betul bersih. Ini motor dia. Kita masuk dekat sini dulu. Banyak barang. Tayar baru, engine guard, handguard, bar rider, 3 box tu ada siap. Kalau ini abang-abang betul-betul nak jalan ni, mau bawa bini jalan sebab malu mau belajar ini barang. 30,000 kilometer tapi ini model itu. Macam tu je. Tak pun mungkin Maka kita jual biar 8 saja.
dapat full spec. Sebab apa? Orang Surabaya baru dia pun suara ada dan jika semua ada, Spotlight pun suara ada. Okay, sebab barang ada banyak, so dia punya harga lain. Okay, satu ini ada Dodge 310. Ini kita jual 5680 saja. Dia pakai keyless. So untuk drone test apa? Hot dia 350, 360. Boleh angkat ini. Ini 310R. Harga dia terbaik 6,000. Macam beli satu Y Supro. Okay, 310 keyless. Ini adalah version nombor 2. Dia pakai TFT meter ni. TFT meter. Dia pakai TFT meter ni. Okay, Hana tunggu Ais. Mari kita tengok sekejap. Okay, dekat sini kita ada banyak series motor yang baik. Harga bawah 10,000. Kebanyakan adalah 400cc, 250cc ataupun 150. Balik ikut kita. Ada motor-motor yang menarik bagi awak. 4800 untuk dapat satu Domina. Deposit boleh bayar serendah RM1,000 sahaja. Okay, Domina 400 ataupun UG 8,300 sahaja. Kita ada 2 biji, Malaysia 37,000 sahaja. Ini ada saddle bag sekali bagi abang hingga untuk kashbar. Semua ada. Ini sesuai untuk kalau abang mau travel jauh, mau speeding sikit, mau laju boleh angkat ini. Ini UG outside the box. Kita ada 2 biji. Ataupun MG15 minus 6,000 saja. 8680. Deposit boleh bayar serendah full loan. Okay, 6,000. Kalau bonus 13,000. Dijak jimat dalam 5,000. Untuk adik akak yang tengah tengok, kaki tak sampai boleh angkat ini. Sebab dia ringan. Okay, senang bawa. Ataupun Auto 5 kita ada satu ini B2 punya version. Okay, 13.8 sahaja. Ataupun MT25 ada 13.8. CBR 25 ini jangan tersiai macam dekat 4,000 sahaja. 250cc. KTM ini 5880 sahaja. Okay, follow kita. Kalau memang murah biar saya kita terima ada. Legenda dekat 3,000, Y-Super 6,000 lebih. Okay, ada RS 4 lebih, RS juga 3 lebih. Dapat 3 biji RS ada. Semua ready stock. Sini kita ada lain. SYN Kia 500. Okay, nanti ini mileage 21,000 km sahaja. Okay, kalau ini mau standard, boleh ke ini. Harus 38. Kalau ini jimat, 10,000 lah saja ni. 258. Ada apa? E3 ini. Ini panggil EX. Ini pakai Spotlight ni. ABS. Mileage 12,000 km. Ini harga kita jual berapa? Dekat 12,000 sahaja. Okay, baru dekat 17, sorry, 5,000 dekat sini. Spotlight semua tahu. Okay, dia ada pasang lagi ini ringlet dekat sini. Nampak skuter galas. Nampak macam transformer sikit. Ada. Untuk ini pakai apa? Optipress ke apa? Okay. Ini PW GT 6 sorry, 400 GT. Okay, harga aja 288. Ataupun ini 248 saja untuk Kia 500. Siap sekali top box. Okay, ini kita tengah renovate sikit. Kita ada lagi SLT 800. Ataupun ini Tiger frame Tiger 338 saja. Saya dapat satu. Nanti kita buat lebih review untuk motor ini. SLT SVT 6 mileage 3,000 saja. Box semua akan dapat. Lampu dia lain macam sikit nampak. Fujian motor original ni untuk 288 saja. Kalau baru 358. So dapat 507,000. Besok tak ada bayar di sini lagi. Ya, komen. KTM 790. Okay, 375. TLK 502 11 setengah. Okay, besok 348, 388 ataupun Golden S 278. Ini Leico saya. Leico. Baik, okay, mari kita ada 3 biji Vistrom dengan satu F700 GS. Bagi abang. Untuk abang-abang yang tengah cari rezeki yang baik, mau cari motor yang cantik, boleh tengok ni video sampai habis. Kita ada 3 biji Vistrom. Tahun baru 2022 ini 33,000 mileage. Okay, tanpa top ball, spotlight semua komplit. Color dia hitam color. Kalau abang mau cari hitam color original, boleh cari ini. Dia ada sikit merah lining saja. Original. Dia tak apa ni. Ada apa ni? JBG 863. Ini pun cantik. Saya buat okey lagi. Ini I jual 348. Itu tempat lain sikit. Ada
press sikit. Okay, ataupun ini. V-Stop Set 5. Ini sport ring ya. Ini below market sebab dia kan manis tinggi sikit tapi engine dia main cantik lagi. 84 km. Sebab cantik lagi engine dia 85 km. Main lembut lagi ya, Pak. Dan depan belakang cantik lagi. Engine gas spotlight semua ada complete. Lepas stand original pun ada RM1,200 ni. Apa stand? Original. Ini stand kita pasang GV ni. Ini pun dekat 800 tengah ni GV lalu gini. Okay, engkau suara siap. So full accessory. Bila market price 268 sahaja, Pak. 268. Okay, lepas saja. V-Strom Sport Ring. Tahun dia 2017. Sebab tu murah sikit 8 tahun biasa. Okay. Ada ataupun tujuan atau GS ini. 800cc. Okay. Tapi dia punya tulis F700 GS. Okay. Apa yang dapat? Suspension Videotronic. Lepas tu, tayar depan belakang manual. Pocket bantai baru. Ini major storage dapat dalam 13,000. So receipt saya akan bagi abang. Motor ni kalau untuk abang nak tengah target lain pada lain ini akan. Okay. So 4 ini mana satu akan jadi pilihan dekat abang? Boleh komen dekat bawah. Okay, so thank you kepada abang adik yang tengah tengok ni video sampai sini. So sampai sini brings ending lah. Okay, suara pun suara tak ada. Okay, so thank you abang untuk video ini. Kalau ada apa-apa soalan ke mau tanya dekat sini, boleh PM dekat bawah. So kita akan cuba jawabkan persoalan abang lah. So untuk ini saja untuk video ini. Follow kami untuk dapat motor yang lebih jadi. Cari motor, beli motor, jual motor dekat Dia Motor Explore Mall. Bye.